Assalamualaikum dan salam sejahtera buat penonton Kisah Semasa TV. Kerajaan dijangka jimat RM2.5 bilion hasil penyasaran subsidi RON 95 tahun ini. PM, pelaksanaan penyasaran subsidi petrol RON 95 dijangka mampu menjimatkan sekurang-kurangnya RM2.5 bilion pada tahun ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, penjimatan itu juga tertakluk pergerakan harga minyak mentah dunia dan kadar pertukaran mata wang. Penjimatan ini hasil daripada keterisan subsidi yang berjaya dikekang. Sindiket penyeludupan ke negara jiran juga dapat dibendung. Saya juga menghargai keprihatinan rakyat yang bertindak menegur dan menyalurkan maklumat tak kala ada cubaan membeli RON 95 oleh warga asing. Sikap ini wajar dipuji kerana tidak sekadar mempertahankan hak sebagai rakyat Malaysia, malah cerminan semangat kenegaraan dan jati diri, katanya. Beliau berkata demikian ketika menjawab pertanyaan Fong Kui Lun, PH Bukit Bintang, yang memintanya menyatakan jumlah penjimatan dicapai melalui pelaksanaan Budi Madani Budi 95 sepanjang tahun 2025 dan unjuran penjimatan bagi tahun 2026 serta bagaimana penjimatan tersebut dimanfaatkan. Sementara itu, mengulas mengenai manfaat diterima rakyat hasil penjimatan berkenaan, Anwar berkata ia diberikan melalui pelbagai bantuan. Hasil penjimatan fiskal telah diagih semula kepada rakyat. Penjimatan ini dapat membiayai penambahan panduan rakyat, khususnya sumbangan asas rahmah SARA. Bermula 9 Februari lalu, semua 22 juta rakyat Malaysia 18 tahun ke atas menerima RM100 setiap individu melalui MyKad. Beliau menambah SARA untuk semua juga dapat menjana limpahan ekonomi kepada peruncit tempatan sebagai rakan niaga SARA serta pembekal barangan asas termasuk perusahaan mikro, kecil dan sederhana tempatan. Ujarnya dalam tempoh 2 hari pelaksanaan SARA untuk semua, hampir 200 juta telah dibelanjakan oleh 2 juta rakyat. Kerajaan Madani kekal berpegang kepada prinsip pertubuhan mesti dipacu oleh reformasi dan reformasi mesti berpaksikan kesejahteraan rakyat. Lebihan fiskal hasil reformasi tidak hilang begitu sahaja, tetapi tetap dipulangkan semula kepada rakyat. Bermakna walaupun kita menggerakkan pembaharuan, hak dan kebajikan rakyat tetap terbela, katanya.